Fi, ni dah masuk hari keberapa ni? Hari kedua ni kita tak jumpa je anak bulan. Itulah, bila kita nak cari anak bulan ni? Aku rasa kan, hari ni kita pergi cari, mesti ada luck ni hari ni. Ya, kita kena try lah hari ni. Kau kena ikut cakap aku. Nak dia? Jom? Okay, jom. Aku nampak. Betul lah bro. Aku nampak. Serius tak? Wih, gila. Nampak kan? Ya bro. Aku rasa kita kena bagi tahu yang lain bro. Jom, kita bagi tahu yang lain. Simpan sekali. Jom. Wih. Betul sikit dah. Wih. Kita orang nampak anak bulan. Dia tak kira korang dua. Ingat nama tak kenal korang dua. Muka kau kencing. Sampai aku layan kena lidah ni. Anak bulan. Aduh. Anak bulan. Kalau kau tak percaya, kau buka TV sekarang. Kau buka berita. Cepat. Okey. Teman buka. Kalau tak, koma dua kena. Faham tak? Saya Muhammad Ilham Zulkifli. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan tarikh Hari Raya Puasa jatuh kepada hari Isnin tanggal 31 Mac 2025. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La raya rumah di sana. Dengar dia orang kaya, rumah besar, kereta mewah. Tunggu dulu, Akram bagi tahu, rumah itu raya tahun dulu. Sirap dia tawar amat kue makmur sempurna tak tunggu duit. Apa kata kita? Raya rumah di sebelah. Aku dengar anak dia lawa, putih gebu bibirnya merah. Tunggu dulu, Acoy bagi tahu, rumah itu rumah Haji Abu. Kau tak ingat apa kagak buat getah segenap dia. Engkau hebat. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak sahaja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka tak dapat raya. Jom raya rumah nenek aku, ada rendang ketupat bahulu. Mana tahu dapat dihulu 10 atau 15
Tunggu dulu, Air bagi tahu. Nenek sendiri, kau pun tak tahu. Dia tak ada di rumah. Macam mana engkau tahu? Oi sepupu, itu pun nenek aku. Alamak, ya ke? Aku dah tak ada idea kita nak beraya di mana. Jom raya rumah awetku. Dia pun tak ada hala tuju. Apa kata kita raya rumah awet dia? Kita cuci mata. Jemputlah naik sayangku, bawa sekali temanmu. Jual sudah sedia, semua di atas meja. Tunggu dulu, kami mau tahu siapa yang masak banyak begitu. Kalau kamu mahu tahu, ku cabut di kepalaku. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak saja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka. Tak dapat raya. Kami, warga Asrama Abdul Rahman Talib SMK Tinggi Setapak ingin mengucapkan Mau pegang ambil dia. Pegang. okey? Kau mau buka? Kalau tak ada, kau mau kena. Tak ada. Itu. Okey, pandang. Dia sampai dulu. Buka. Lari. Weh! Kita dapat anak bulan. Kau tahu dulu dah mana? Apa benda kat tangan aku ni? Lebah pun. Ya. Pandai kat dia. Ini bangun. Tengok kamera bangun ke? Bangun ke? Bangun ke?